Dua organisasi media utama negara, Sincu dan Sinar Harian, minggu ini masing-masing didenda RM100,000 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Kesalahan mereka, Sincu memaparkan jalur gemilang yang tidak lengkap di laman web, simbol negara dianggap lambang kedaulatan dan perpaduan, jadi kesilapan ini dilihat serius. Sinar Harian pula disabitkan kerana memuat naik infografik di Instagram yang salah, mengaitkan Ketua Polis Negara, Khalid Ismail sebagai ahli PKR. Maklumat palsu seperti ini boleh cetus kekeliruan awam dan dianggap menjejaskan integriti institusi keselamatan. Denda ini dikenakan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mengawal kandungan mengelirukan atau palsu serta Seksyen 243 Akta sama. Tapi isu ini bukan sekadar soal denda. Bagi kerajaan, tindakan ini mesej jelas. Media mesti teliti, jangan ambil mudah soal fakta dan simbol negara. Namun bagi sebahagian pengamal media, jumlah denda yang tinggi dianggap terlalu keras. Ada yang bimbang ia boleh menakutkan wartawan dan akhirnya menjejaskan kebebasan media. Di sinilah persoalan besar timbul. Bagaimana kita imbangkan kebebasan bersuara dengan tanggungjawab media? Media bebas sangat penting untuk demokrasi. Tapi dalam masa yang sama, ketelitian dan integriti tidak boleh dikompromi. Soalnya sekarang, adakah denda RM100,000 ini wajar sebagai pengajaran? Atau sebenarnya ia petanda bahawa ruang media di Malaysia masih rapuh dan mudah ditekan? Apa pandangan anda?